Dan paling penting saya nak beritahu. Okey, saya paling penting saya nak beritahu sangat. Kalaulah ditanya pada saya, bagus ke tak bagus produk ni? Okay, produk Chris Smith M2 LED Cleaner Pro, bagus ke tak bagus? Jawapan saya bagus. Sangat-sangat bagus dan sangat-sangat membantu. Okay, bagi kita paling membantu kita adalah tumpahan lah. Okay, tumpahan-tumpahan kecil pada sofa kereta ke, pada sofa ruang tamu ke, dan kapet-kapet. Sangat-sangat membantu, okay, untuk membersihkan. Kalau tak, takkanlah kita nak basuh satu sofa semua, nak cabut apa semua, situ dah buang masa. Okay, sebabkan satu tumpahan, lain semua kita nak basuh, dan lagi satu makan masa lah. Okay, macam ni dia akan membantu. Okay, akan membantu untuk menyelesaikan masalah kotoran pada sofa kita, pada kapet kita yang mengalami tumpahan-tumpahan. Okay, dalam masa yang sama, kalau anda nak bersihkan, nak bersihkan dalam ruang kita anda untuk hujung minggu bersama keluarga anda pun, benda lain ni pun sangat-sangat membantu untuk mengeratkan silaturahim keluarga. Okay, jadi boleh buat sama-sama. Okay, kalau pakai produk ni, M2 LED Cleaner Pro ni, Chris Smith ni, okay, anda boleh buat aktiviti hujung minggu anda. Contohnya macam seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk bersihkan sofa-sofa. Lebih lagi kalau sofa kereta, lepas tu dalam masa yang sama anda punya rumah anda, mana yang kotor-kotor apa semua, boleh gunakan. Okay, jadi benda ni pun bagi saya, bagi pendapat saya lah, aktiviti hujung minggu pun boleh diadakan dengan menggunakan ini secara automatik. Jadi benda ni bagus tak bagus? Saya ulang, benda ni bagus. Okay, bagus dan sangat praktikal, okay, dan sangat-sangat diperlukan untuk yang bagi dah berkeluarga kan. Kalau dah berkeluarga ni tak payah cakap lah pasal tumpahan-tumpahan ni, macam-macam peta ada. Okay, dan paling penting saya nak beritahu. Okay, paling penting saya nak beritahu sangat-sangat, kerajinan perlu ada. Kerajinan perlu ada. Okey, kerajinan perlu ada. Kalau kerajinan tak ada, memang tak bergerak benda ni. Nampak macam kelakar. Tapi ni betul. Okey, kalau untuk bersihkan kat luar, okey, akan memakan kos yang tinggi. Okay, sebabkan apa? Pembersihan dan makan masa untuk membersih, sebab kudrat tenaga dia perlukan. Tapi ni kudrat owner diperlukan, sebab owner dah beli, owner nak kena bersihkan. Okay, kalau malas boleh upah orang. Okay guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okay, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okay, kamera dashcam bukan lagi satu kendak, tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Okay, dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Okay guys juga, tapi jangan tanya costing berapa. Cuma dia cakap yalah, nak si budaya tak nak si budali. Itu dia. Nampak macam alamak, tapi benda tu yalah. Kalau pembersih dah beli, owner sendiri tak nak bersihkan, macam mana nak gerak cuma kalau costing kat kedai, anda tahu berapa costing kan. Ni saya cuma beritahu lah, untuk kira macam untuk membuka minda anda lah, bagi yang macam siapa yang dah beli nanti. Okey, lepas tu tak rajin nak bersihkan, dah ke situ pula. Situ pula anda pening. Kenapa sofa tak bersih? Kenapa ni tak bersih? Anda dah beli tapi anda tak bersihkan sendiri.
Benda ni bukan anda boleh terus benda ni auto bersihkan sendiri. Okey, owner kena bersihkan. Cuma costing untuk kat luar tu anda tahulah costing berapa. Okey, lebih lagi ni kalau untuk yang tumpahan, kita paling kita lepak kan. Tak kisahlah kita sebagai lelaki, sebagai perempuan, lagi kita sebagai ayah, sebagai isteri, kita paling lepak tumpahan tu. Tumpahan pada sofa kereta ke, sofa ruang tamu ke, sofa mana-mana, katil ke apa ke kan. Okey, yang melibatkan fabric tumpahan tu, perkara tu yang paling lepak untuk kita bersihkan. Okey, dalam masa yang sama, kalau anak anda ada ngompol-ngompol okey, ngompol, kalau tahu ngompol tu apa, orang Jawa tahulah. Tapi ngompol ni okeylah, tak apalah. Ngompol ni kalau anak-anak anda kencing dekat katil. Okey, benda ni pun membantu. Okey, sebab melibatkan tumpahan. Jadi tak perlulah nak angkat katil tu kan, jemur kat luar. Nak gosok-gosok pakai kail. Okay, jadi benda ni ada. Benda ni ada. Press mate ni ada. M2 LED ada. Gunakan. Dan sangat-sangat membantu, dan saya kata produk ni approve lah, terbaik lah. Lebih lagi kalau orang yang dah berkeluarga, sangat-sangat membantu. Dan untuk ada rider nak bersihkan anda punya helmet dalam anda tu, boleh juga. Sebab ni untuk fabric. Jadi dapatkan produk ni, M2 LED Pro Cleaner Press Mate ni dari saya, Awana Jenda Perang. Abang pergi berjuang dulu sayang. Berminat sila klik link di atas atau di bawah. Dapatkan sekarang.